kita pernah mengalami tiap-tiap kali kita mula mengaitkan negeri. Terengganu tahun 62, tahun 59. Kita bukan menang di Terengganu. Berlakulah undi tak percaya, beli wakil rakyat. Macam-macam lah. Kita bertahan 2 tahun setengah. Kelantan, kita hadapi. Walaupun goncang-goncang, urus 9 tu, 78, jatuh juga sebab undi tak percaya pada Menteri Besar. Itu tak ada salah apa. Jadi, di Kedah, sama. Mari rombongan. Orang pas lah. Bergaruk. Kerana ada orang cocok dia. Suruh pecah Ustaz Izan. Ni saya tak peduli. Allah dulu, dia ikut lah. Dia percaya ni. Ustaz Izan saya tak peduli. Dululah kedua. Masalah. Ni berlaku Perlis pula. Perlis tu, jadi sebenarnya Cikgu Suri yang mencipta kita tu, dia masalah kesihatan. Belum pada bilang raya pun bunuh lebok. Dia serangan jantung masuk hospital. Kadang-kadang kita anggap dia paling layak yatim dia besar lah. Dia besar. 3 tahun jalan molek. Tahun jalan molek. Tiba-tiba sampai akhir hujung tu berlakulah apa yang berlaku. Dia 2 perkara saja. Yang pertama kerana nak jawatan. Nak jawatan. Orang nak jawatan bukan boleh beri semua jawatan ni. Orang ni nak jawatan. Kita beri kepada yang layak. Kepada dalam PAH ni, dalam Islam, kalau orang tu minta, kita tak boleh beri. Orang minta, kalau berilah, tak boleh beri. Itu dalam Islam kita. Ada orang yang minta, kita tak berilah. Memang orang kita pun. Kita tak beri, kerana sifat minta ni bukan sifat kita. Kerana Nabi kata orang yang minta jabatan ni, orang merengangkan amanah. Jabatan ni adalah amanah. Bila dia minta, dia merengangkan amanah. Kalau dia terima jabatan dengan minta, Tuhan beban dapat dia. Macam tengok hari ni lah. Hari ni kan, negara kita diperintah ada orang yang minta jabatan. Minta jabatan menteri. Tuhan beban tadi. Tak dia sasar. Ni, betul Nabi kata tu, betul-betul berlaku. Jadi kita, satulah. Jadi, berlaku begitu. Akhirnya dia cocok. Berjayalah dia ambil 3 orang daripada adun kita untuk buat SD. Kemudian, 5 orang daripada Bersatu. Buat SD juga. Ini ujian mereka, ujian pada rakan kita. Satu ujian juga. Kesetiaan dia kepada berkawan ni, kena ada setia lah. Kalau dia setia sungguh, kita dah tindak terhadap 3 orang ni. Mengikut perlembagaan PAS yang telah disediakan, gugur daripada di PAS, digugurkan. Mengikut undang-undang diri negeri Perlis, gugur daripada adun. Speaker boleh bertindak setelah mendapat sokongan daripada adun, boleh menggugurkan dia daripada adun dan buat pilihan raya kecil. Dan kita dah sebut di Kelantan. Di Kelantan, Negeri. Negeri itu wakil rakyat Bersatu. Dia tolong Bersatu. Speaker orang kita. Jadi Bersatu minta, kita pun bertindak terhadap wakil rakyat yang nampak parti itu. Menyebabkan pilihan raya kecil di Negeri. Jadi sepatutnya berlaku pilihan ini Bersatu kena itulah. Bukan minta balas, tapi dari akhlaknya dia kena budi bicara, setia kawan tu kena ada lah. Jadi bila kita tarik keahlian ahli kita, dia pun kena tarik lah keahlian tu. Lepas tu, 2 perkara tersebut. Yang pertamanya kerana minta jabatan. Yang kedua kerana projek. Orang untuk projek banyak sangat, projek besar-besar. Projek ini tak ikut peraturan pula. Salah. Di sebaliknya ada risuah, di sebaliknya ada macam-macam. Menteri Besar kita tak ada ikut. Tak ada ikut. Menteri tak ikut. Saya tak boleh sebut lah siapa dia. Ini sebabnya, jadi bila kuat tekanan-tekanan, jadi Menteri Besar kita bertindak sepatutnya lah. Dan kita, bila berlaku begini, kita orang Islam ni, jelas Menteri Besar kita ni dia tidak berlaku tadi.
Dia seorang adil, mengatakan dengan adil dengan baik, rakyat boleh terima. Kalau buat pelanggan bila-bila masa pun pilih tu, kita sanggup buat pelayan negeri. Sokongan kita besar. Kerana menuntut dapat sementara rakyat. Kerana dia turun ke medan. Menteri Besar yang turun ke medan. Orang masih sokong dia. Yang dia tak nak. Dia tak nak Menteri Besar lah. Bagi orang lain tak nak lah. Kesihatan dia punya. Tapi bila berlaku dia zalimi. Bukan dia zalim, tidak. Itu kita bangga lah. Jadi dia berhenti ni bukan kerana dia zalim, tapi dia zalimi. Dan kita orang Islam ni, Nabi ajar orang kena zalim ni Tuhan terima doa. Jadi kita minta lah, alih-alih berdoa kepada Allah Ta'ala lah. Tak ada orang yang zalim tu, Tuhan terima doa. Mesti orang yang zalim tak terima akibat dia. Sama ada masa dekat atau masa jauh. Mesti. Jadi, kita benar-benar. Orang Nabi sebut, kalau orang kafir kena zalim pun, dia doa Tuhan terima. Lek tak? Orang bukan Islam. Kita buat doa dengan dia, orang kafir tu minta dengan Tuhan. Tuhan terima doa dia. Apalagi orang Islam. Sebab tu kita orang Islam tak ada. Dilarang kita buat zalim. Kepada siapa walaupun tak ada. Orang bukan Islam tak boleh. Kerana Nabi kata doa orang yang kena zalim, Tuhan terima walaupun dia seorang bukan Islam. Kita kena ikut doa ni lah. Bila jadi gini, kita harap PRK ke ataupun ada cara lain untuk selamatkan lagi sebenarnya? Kita bersedia untuk PRK. Sekarang ni dah itulah. Dah 3 adun tu dah gugur. Nak tubuh kerajaan macam mana dah cukup. Perlis ni dia 15 kursi dia. Sekarang 15 lah. Jadi kita ada 6. Satu ada 5. Kalau tubuh kerajaan, nak itu macam mana? Tapi nak mereka pun boleh. Selangor pun nak. Saya balik jadi Menteri Besar. Dengan 4 orang esko. Ni pun boleh. Nak buat begitu. Kita bersedia. Wilayah kecil pun kita bersedia. Nak buat untuk tiga ni. Wilayah negeri pun kita bersedia. Kita bersedia. Cik, yang soalan pada adik saya yang PAS tu dia kata dia nak buat rayuan untuk masuk balik PAS. Rayuan tu pulang balik kita terima tak terima. Dan itu satu persoalan besar kerana tiap-tiap orang wakil rakyat ada berbaiat bersumpah. Wallahi billahi batallahi dia bersumpah. Dia tak boleh lawan arahan parti kecuali arah yang bercanggah dengan hukum Islam. Jadi mana arahan parti yang bercanggah dengan hukum Islam? Beritahulah. Maksudnya tak akan terima lah ni. Bila dia kita tak terima. Cik, bila jadi macam ni, kita dengan Bersatu ada tak buat rundingan ke apa tindakan dia pada yang 5 orang tu? Itu terpulang pada Bersatu. Tapi kita macam PAS ada tak harap Bersatu bagi hukuman ke pada yang buat macam tu? Itu dia kena tanya hati dia lah. Sepatutnya kesetiaan kawan tu kena ada lah. Kalau dia setiap kawan tu kawan dengan kita sama-sama kita bertahan. Dia sama-sama dia berjatuh. Tapi bila jadi gini, kepercayaan PAS pada Bersatu macam mana je, Cik? Sebab kata-kata setiap kawan kita tak boleh hukum Bersatu keseluruhan. Kerana Bersatu ni macam-macam orang. Banyak orang tak boleh. Nak suruh keseluruhan tak boleh. Saya tahu dalam Bersatu pun ada macam-macam pandangan. Tapi kita harap juga lah ada tindakan pada 5 adun yang buat. Kita harap lah peluang yang ambil tindakan. Semangat kesetia kawan. Kita pun lantang kita keluar saja. Tapi juga ada sikit kepercayaan tu. Walaupun berlaku di Perlis. Tak juga. Saya tengok apa di Facebook, tengok internet, ni orang simpati. Cik, ada tak calon PAS lah sekarang ni? Ya. Untuk MB Perlis tu? Ada calon. Berapa ramai nama yang kita dah kenal? Ya, saya rasa 2 orang. Yang bukan calon. Tapi dia bukan seorang dari calon tu. Seorang. Kita telah kemukakan. Kalau kita masih mengatasi kursi parti lain. Kita ada 6.